Hai, Assalamualaikum. Hari ini 1 hari bulan 1, 2026. Bertambahlah lagi satu angka usia kita semua. Jadi, bila bertambah usia tu, moga kita semua dapat mempertingkatkan lagi amal ibadat kita. Okey, hampa macam biasalah di tahun baru ni kami nak berkongsi satu resipi mudah. Jangan hampa. Okey, resipi apa hari ni? Kami dah siapkan bahan-bahan. Jom semak video ni sampai selesai. Okey, apa ni dia antara bahan-bahan dia? Kami ada cili kering, ada bawang putih, bawang merah dan juga kentang yang kami dah parut. Lepas tu kami ada ikan bilis, daun kari dan juga tempe. Tempe tu apa boleh potong ikut kesesuaian. Untuk bahan-bahan dia pula terpulang. Kalau nak buat banyak boleh lebihkan. Okey, hampa, semua bahan ni kami akan salut dengan tepung. Untuk buat tepung kami ada 1 sudu besar serbuk kari. Lepas tu kita ada perisa, tak kisahlah perisa apa-apa. Ada 1 cawan tepung gandum dan 1/4 cawan tepung beras. Okey, hampa, langkah pertama campurkan kedua-dua jenis tepung tadi. Lepas tu kami tambah dengan serbuk kari. Ni serbuk kari tak kisahlah, serbuk kari ikan ke, serbuk kari ayam ke, pun tak kisah. Okey, lepas tu kami tambah dengan serbuk perisa daging. Terpulanglah kalau hampa tak ada, guna garam ke, nak guna serbuk pati ayam pun tak kisah, tak ada masalah. Kacau-kacau semua bahan sampai sebati. Dah siap, boleh ketepikan dan nanti kita akan salut dengan bahan-bahan yang kami dah sediakan tadi. Okey, hampa, untuk tempe, kalau hampa nak potong nipis-nipis boleh, tapi kami nak picit-picit pendek-pendek macam ni saja. Okey, salutkan keseluruhan tempe tu. Lepas tu nanti ketepikan sebelum kita goreng. Okey, seterusnya kentang. Kentang ni kami parut kasak-kasak macam tu. Kalau hampa nak potong nipis-nipis pun boleh, tak jadi masalah. Kita salutkan semua bahan-bahan ni satu persatu dan diasinkan. Sebab nanti masa menggoreng tu kita akan goreng satu persatu. Kita tak campur semua sekali. Sebab kalau kita campur semua sekali takut nanti ada yang dah garing, ada pula yang tak garing lagi, takut ada pula yang dah hangit. Sambal tempe garing ni kalau makan dengan nasi panas-panas memang sedap, hampa. Makan dengan bubur nasi ke, makan dengan bubur oat pun sesuai. Okey, kami dah salut semua dah bahan-bahan ni dengan tepung. Jadi sedia untuk kita goreng. Okey, bila minyak dah panas, terus hijau kita goreng. Lepas tu kita pelankan api. Kita kena pandai jaga api supaya kita dapat kualiti gorengan yang rangup. Kalau api terlalu kuat, nanti dia hangit di bahagian luar dan dia tak rangup di bahagian dalam. Jadi kita kena kawal api tu sebaik mungkin. Sambal tempe kering ni hampa sangatlah sesuai kalau kita nak bawa pergi travel. Kalau nak bagi anak-anak bawa pergi balik asrama pun sangat sesuai sebab dia boleh bertahan lama. Tapi pastikan hampa kena letak di dalam bekas yang bertutup. Okey, hampa, alhamdulillah kami dah selesai goreng semua bahan-bahan tadi tu. Ni dia hasil dia. Kau tengok kan cantik kekuningan macam tu, rangup hampa. Okey, lepas tu kami nak tambah sikit lagi dengan perisa. Jangan terlalu banyak sangat sebab tadi dia dah ada rasa di dalam tepung. Okey, lepas tu kacau-kacau macam tu bagi semuanya sebati. Dah siap. Mudah sangat-sangat kan nak buat sambal tempe kering ni. Jadi hampa kenalah cuba. Okey, hampa, sebelum kami nak mengakhiri video hari ni, izinkan kami untuk mendoakan kita semua sentiasa sihat dan selamat dalam perlindungan dan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. Semoga di tahun baru ni kita dapat tingkatkan lagi amal ibadat kita, dapat laksanakan impian dan hajat kita. Semoga Allah luaskan pintu rezeki kita. Semoga Allah berikan kita kesihatan yang baik. Dan yang paling penting, semoga Allah gunakan kita zuriat serta keturunan yang saleh dan salihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, semua. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.